Sebab awak buat salah. Awak kena masuk penjara. Nampaknya kita ada kawan baru. Tengok. Dia mengandung. Nampaknya anak saya akan lahir di dalam penjara. 9 bulan kemudian. Anak itu dah lahir. Bagi saya, bayi itu. Tolong, jangan sakiti anak saya. Jangan ganggu dia. Jangan risau. Kami akan jaga bayi itu. Terima kasih. 5 tahun kemudian. Kakak, hari ini kita nak main apa? Hari ini kita melukis. Yen, saya bawa gula-gula untuk awak. Wah, sedapnya. Sudah 5 tahun berlalu. Sekarang, awak boleh keluar dari penjara. Selamat tinggal kakak. Terima kasih sebab jaga Yen. Yen, jangan lupakan kami ya. Yen akan selalu ingat kakak. Kalau setuju mereka baik, tekan like. Yen tak perlu pakai topeng ni setiap masa. Tak boleh ibu, Yen nak pakai topeng ni selalu. Baiklah ibu faham. Hati-hati pergi sekolah ya. Yen, boleh tak ajar Ikhwan kerja sekolah? Boleh. Jom kita buat sama-sama. Terima kasih Yen. Awak memang baik. Kenapa semua orang suka Yen? Tak boleh jadi ni Aisyah kena buat sesuatu. Bliss, kenapa awak tak makan? Sebab Bliss lupa bawa duit hari ni. Tak apa, Yen belanja awak makan hari ni. Terima kasih Yen. Awak kawan yang baik. Aisyah kena buka topeng Yen dan tunjuk rupa dia yang sebenar. Ibu, Yen dah balik. Aisyah kena curi-curi tengok muka Yen. Macam mana sekolah hari ni Yen? Seronok sangat sebab semua kawan baik-baik. Mari sini ibu nak sapu ubat dekat muka Yen. Baik ibu. Muka Yen buruk. Aisyah akan tunjuk dekat semua orang supaya mereka tak suka Yen. Yen dah lama sakit. Muka Yen jadi macam ni sebab selamatkan kawan masa kebakaran dulu. Tak apa ibu Yen tak menyesal sebab Yen suka tolong orang. Anakku Yen dah lama menderita. Semua tengok muka Yen ni. Inilah muka sebenar Yen, buruk kan? Tolong jangan tengok muka Yen, Yen malu. Tak apa Yen, Ikhwan tetap kawan Yen. Kenapa masih nak kawan dengan Yen? Muka Yen buruk lah. Kami tetap sokong dan akan jadi kawan Yen. Terima kasih semua sebab masih mahu kawan dengan Yen. Macam mana dengan korang yang tengok ni? Korang nak benci Yen atau nak jadi kawan Yen? Muka budak tu macam anak kita kan? Kita patut cakap dengan dia. Yen! Yen ke tu? Saya bukan Yen. Nama saya Hussein. Awak ni betul Yen lah. Ibu cam tanduk kat kepala awak. Tak sangka anak kita Yen masih hidup. Nama saya Hussein. Siapa awak ni? Kami ibu bapa Yen. Apa maksud puan? Saya dah ada ibu lah. Hei, jangan ganggu anak saya Hussein. Dia anak kami Yen. Nama dia Yen, bukan Hussein. Awak yang culik Yen dari kami. Awak tipu. Hussein, masuk rumah sekarang. Tunggu, kami akan buat laporan polis. Awak tak ada bukti pun. Hussein, cepat cuci tandas, basuh pinggan dan masak untuk ibu. Baiklah ibu. Aku dapat orang gaji percuma. Hari ini penat sangat. Hussein nak tidur sebab mengantuk. Mimpi apa ni? Itu kan saya? Awak semua cepat komen. Saya ni Yen ke Hussein? Hari ini sangat bosan. Saya pun tak tahu nak buat apa. Hai Encik. Macam mana ada budak dekat sini? Awak datang dari mana? Yen datang nak lawat ayah Yen di penjara ni. Tapi Yen sesat. Boleh tak awak berdua teman Yen sekejap? Nah, Yen ada bawa makanan, ambillah. Wah, sedapnya. Boleh saya rasa juga? Terima kasih, Yen. Dah lama kami tak makan makanan luar penjara.
Rupanya Yen ada di sini. Dari tadi saya cari Yen. Maaf Puan Polis, Yen sesat tadi. Tapi nasib baik encik berdua ni baik hati temankan Yen. Yen tak boleh duduk sini lama-lama. Jom kita balik ya. Baik Puan Polis. Selamat tinggal Yen. Kami janji akan jaga ayah Yen di sini. Tolong jangan apa-apakan saya. Serahkan makanan awak atau terima akibatnya. Awak ni ayah kepada Yen ke? Ya betul tu. Macam mana awak tahu? Jangan buli ayah Yen. Kenapa awak tolong saya? Jangan risau, kami akan jaga awak. Sebab anak awak, Yen tu kawan baik kami. Hah? Korang semua setuju tak kami jaga ayah Yen? Yen, ibu nak kenalkan seseorang. Ini ayah baru Yen. Tapi ayah Yen dah meninggal. Dia bukan ayah Yen. Yen jangan cakap macam tu ya sayang. Tak apa, mungkin Yen perlukan masa untuk terima saya. Yen, betul ke Yen ada ayah baru? Tak, Yen tak ada ayah baru. Yen tak suka dia, Yen tak nak panggil dia ayah. Yen, ayah belikan mainan baru untuk Yen. Yen tak nak pun mainan tu. Dan jangan panggil diri awak ayah, sebab awak bukan ayah Yen. Hah? Aduh, Yen jatuh. Yen okey tak? Cedera ke? Mari ayah tengok. Tak payah pura-pura risau. Awak bukan ayah Yen. Yen tak suka awak. Selamat hari jadi Yen. Tengok ni ayah ada buat kek cantik untuk Yen. Semoga Yen suka kek ni ayah buat khas untuk Yen. Dah banyak kali Yen cakap, awak bukan ayah Yen. Yen cukup, jangan cakap macam tu dekat ayah. Tapi dia bukan ayah Yen. Yen tunggu. Hati-hati Yen. Kenapa? Kenapa awak selamatkan Yen? Sebab saya sayang Yen. Saya nak jadi ayah Yen. Kalau Yen izinkan. Yen minta maaf, Yen mengaku Yen salah selama ni. Korang rasa patut ke Yen panggil dia ayah sekarang? Yen tunggu ibu ya, ibu janji akan datang balik. Baik ibu, Yen akan tunggu ibu. Hari ni ibu akan balik, Yen percaya ibu tak lupa Yen. Kesiannya budak tu, dia masih tunggu ibu dia. Ibu, dah 20 tahun, tapi ibu tak balik pun. Hari ni Yen dah nak kahwin. Kenapa ibu masih tak balik? Kenapa ibu selalu datang sini? Ibu tunggu siapa? Ibu tengah tunggu seseorang yang sangat istimewa. Ibu, Yen dah ada anak. Yen harap sangat ibu balik dan jumpa dengan anak Yen. Ibu, masa dah lama berlalu. Yen pun sekarang dah tua. Mungkin hari ni hari terakhir Yen dapat tunggu ibu. Tapi, kenapa ibu tak balik-balik? Yen nak jumpa ibu. Cukuplah walaupun sekali. Hah? Yen? Betul ke ni Yen? Ibu, Yen tunggu ibu seumur hidup. Rupanya ibu ada di sini. Maafkan ibu, Yen. Hari ibu tinggalkan Yen dulu, ibu kena langgar dan meninggal dunia. Tak apa ibu, Yen dah maafkan ibu. Sebab akhirnya Yen dapat tengok ibu semula. Kalau korang jadi Yen, korang sanggup tunggu ibu korang tak? Saya dah cuba tolong sehabis baik. Tapi anak lelaki awak tak dapat diselamatkan. Hussein, jangan tinggalkan ibu. Abang Hussein dah meninggal sebab kemalangan. Ibu sayang Hussein, kenapa Hussein tinggalkan ibu? Hussein, ibu rindu sangat kat Hussein. Kenapa Hussein mesti pergi tinggalkan ibu? Ibu jangan sedih ya, jom kita makan sama-sama. Ibu tak nak makan, ibu tak ada selera. Nampaknya ibu sedih sebab abang Hussein dah tak ada. Ibu, Yen tahu ibu sedih tapi ibu dah 3 hari tak tidur. Ibu tak boleh tidur, ibu rindu abang Hussein. Tapi abang Hussein dah pergi, ibu kena terima kenyataan.
Kalau Abang Hussein masih hidup, Ibu mesti senyum balik. Kalau macam tu, biarlah Yen jadi macam Abang Hussein. Supaya Ibu boleh gembira semula. Hah? Hussein? Anak lelaki Ibu masih hidup ke? Ibu. Yen, kenapa Yen pakai baju macam Abang Hussein? Sebab Yen nak Ibu senyum balik, Yen nak gembirakan Ibu. Hah? Yen, Ibu minta maaf, Ibu tak patut buat Yen rasa macam ni. Tak apa Ibu, Yen faham Ibu cuma rindu Abang Hussein. Korang pun setuju kan Yen patut maafkan Ibu? Cikgu Norma, Yen curi duit Aisyah. Betul ke Yen ambil duit Aisyah? Tak, Yen tak ambil pun. Ini memang duit Yen. Yen tipu, dia ambil dari meja Aisyah. Kalau macam tu, Cikgu Norma simpan duit ni dulu. Cikgu Norma akan pulangkan balik lepas habis siasat. Tapi Cikgu, Yen perlukan duit tu sekarang. Aisyah, tolonglah percaya. Yen tak curi duit Aisyah. Tak nak, Yen memang suka mencuri. Tolong bagi tahu Cikgu, Yen tak salah. Yen perlukan duit tu untuk sesuatu yang penting. Aisyah takkan tolong Yen. Ibu, Aisyah dah balik. Aisyah, awak lupa bawa duit yuran tadi. Tengok ni. Duit tu ada kat sini. Ibu jumpa dalam bilik Aisyah. Mungkin Aisyah terlupa letak. Maknanya Yen tak curi duit Aisyah pun. Yen, ibu awak dalam bahaya. Kami kena buat pembedahan sekarang. Tapi duit untuk rawatan tu ada dengan Cikgu Norma. Kalau tak ada duit tu, kami tak boleh selamatkan ibu awak. Tolong tunggu, Yen akan ambil duit tu balik. Maaf Cikgu Norma, Yen terpaksa ambil semula duit ni. Ibu Yen dalam bahaya, doktor cakap pembedahan kena buat sekarang. Yen, apa awak buat ni? Berani awak curi duit dari cikgu ya? Cikgu akan telefon polis untuk tangkap Yen. Tapi cikgu, ini memang duit Yen. Yen tak curi. Yen perlukan duit ni untuk selamatkan ibu Yen. Korang semua tolong komen, Yen cakap betul atau dia tipu? Ni donat ayah beli khas untuk Yen. Terima kasih ayah, Yen sayang ayah. Ni anak encik ke? Saya rasa dia bukan anak sebenar encik. Sebab muka dia tak sama macam encik. Apa yang dia cakap tu betul? Muka Yen tak sama macam saya? Ayah, jom makan malam sama-sama. Ayah dah kenyang, Yen makanlah sorang-sorang. Yahoo! Ayah tengok ni, Yen dapat A dalam ujian matematik. Ayah mesti bangga kan? Ayah tak bangga pun dengan Yen. Kenapa ayah dah tak sayang Yen macam dulu? Ayah, jomlah makan sama-sama. Jangan ganggu ayah sibuk. Maafkan saya, tapi kecederaan Yen sangat teruk. Yen cuma ada sedikit masa lagi. Saya nasihatkan encik luangkan masa terakhir dengan Yen. Tapi, Yen bukan anak sebenar saya. Apa encik cakap ni? Saya dah buat ujian darah. Yen memang anak kandung encik. Apa? Yen anak sebenar saya? Yen, ayah minta maaf. Ayah salah, ayah tak patut layan Yen macam tu. Tak apa ayah, Yen dah maafkan ayah. Tapi kenapa Yen maafkan ayah? Sebab Yen kan anak ayah. Yen, korang pun setuju kan Yen patut maafkan ayah? Mesti ibu lapar sangat kan? Ibu tunggu sini ya, biar Linda pergi cari makanan. Awak buat apa kat tong sampah tu? Linda tengah cari makanan untuk ibu. Ibu Linda lapar sangat. Kesiannya Linda. Tak apa, polis Yen belanja Linda makan ya. Lepas tu kita belikan makanan untuk ibu Linda pula. Betul ke? Terima kasih polis Yen. Jadi Linda tinggal dengan ibu je ke? Ya, rumah kami dekat belakang sekolah Brookhaven. Belakang sekolah Brookhaven tu kan tempat kubur. Linda dah kenyang. Jom polis Yen, kita balik rumah jumpa ibu. Baiklah, jom. Ibu, Linda dah balik. Linda bawa polis Yen yang baik hati ni. Polis Yen belikan makanan untuk ibu. Linda, itu kan kubur? Apa polis Yen cakap ni? Ini bukan kubur, ini ibu Linda.
Hai, saya penjaga kubur kat sini. Sebenarnya, Ibu Linda dah meninggal 2 tahun lepas sebab sakit jantung. Tapi Linda sedih sangat dia tak dapat terima yang ibu dia dah tiada. Sebab tu Linda tinggal kat sini dan cakap dengan kubur. Dia ingat ibu dia masih hidup. Patutlah Linda bercakap dengan kubur. Korang setuju tak kalau Yen bawa Linda tinggal dengan Yen, supaya Linda tak sedih lagi? Peliknya Yen tengah cakap dengan siapa tu? Kenapa Yen cakap sorang-sorang? Yen tengah main dengan siapa tu? Yahoo! Kenapa Yen main sorang-sorang? Sejak ayah Yen meninggal 2 minggu lepas, perangai Yen dah berubah. Dia selalu bercakap dan main seorang diri. Saya dah periksa kesihatan Yen. Semuanya nampak normal. Kalau badan Yen sihat, kenapa dia masih bercakap dan main sorang-sorang? Mungkin saya kena tengok rakaman CCTV. Ya Tuhanku, itu ayah Yen. Rupanya ayah Yen masih ada dan dia temankan Yen selama ni. Sekarang dah tiba masa untuk ayah pergi selamanya. Yen jaga diri baik-baik ya. Baik, ayah Yen faham. Selamat tinggal. Yen sayang ayah. Kasih sayang ayah kepada anak tak pernah habis. Tekan like kalau korang setuju. Oh tidak, Yen sesat dalam hutan Brookhaven. Sekarang pun dah lewat malam, Yen takut sangat. Itu kan serigala jadian yang orang selalu cakap tu. Tolong jangan cederakan Yen. Rupanya serigala jadian ni tolong hantar Yen balik rumah. Mungkin cerita yang kata serigala jadian tu jahat tak betul pun. Ibu, Yen dah balik rumah. Yen balik lambat sangat malam ni. Kemana Yen pergi? Tadi Yen main dekat hutan Brookhaven. Kan ibu dah pesan hutan tu bahaya. Kat situ ada serigala jadian yang jahat. Tapi ibu serigala jadian tu sebenarnya baik. Dia tolong Yen balik rumah. Ibu, Yen nak keluar main kejap. Yen nak ke mana tu bawa makanan? Serigala jadian, awak ada dekat mana? Ni Yen bawa makanan untuk awak. Sebagai tanda terima kasih sebab tolong Yen semalam. Dah malam ni, Yen kena balik rumah. Selamat tinggal serigala jadian, esok kita jumpa lagi ya. Hei budak, cepat masuk dalam van saya. Tolong jangan buat apa-apa dekat Yen. Puan polis, tengok tu serigala jadian tu cuba cederakan Yen. Jangan bergerak, kalau tidak saya akan tembak. Puan polis, jangan tembak dia. Serigala jadian ni baik. Dia tolong Yen masa Yen sesat, dia teman Yen main dan dia juga selamatkan Yen dari penculik tadi. Oh, saya tak sangka serigala jadian sebenarnya baik hati. Macam mana semua? Setuju tak yang serigala jadian ni baik hati? Tekan sini sebelum terlambat.